Harga yang paling murah belum tentu paling untung. Bahkan selalunya ada harga lain yang kita kena tanggung di sebalik harga murah itu. Ketika saya baru ceburkan diri dalam bidang pelaburan emas, saya perhatikan ramai peniaga individu mengimport silver bar dan silver coin dari luar negara dan jual di Facebook. Saya juga ada beli dan simpan silver keluaran luar negara daripada penjual individu tersebut. Tapi malangnya, bila nak jual semula, terpaksa cari pembeli individu dari Facebook juga. Ini yang mencabar, tuan-puan. Masa tu, hanya mudah dapat pembeli jika kita jual dengan sedikit diskaun harga. Lepas beberapa tahun, bila pasaran silver kurang memberansangkan, penyimpan silver terpaksa jual dengan harga diskaun lebih 50% baru dapat pembeli. Saya boleh katakan sekarang ini tak ada pembeli silver kecuali public gold. Pembeli silver lain boleh dikatakan lenyap terus dari pasaran. Sebenarnya, bukan sahaja silver, penyimpan emas pun menerima nasib yang sama, tuan-puan. Pengalaman telah membuktikan akhir sekali penyimpan emas jenama-jenama lain terpaksa jual balik emas mereka kepada platform yang paling kukuh dan trusted di Malaysia sejak tahun 2008 lagi, iaitu Public Gold. Public Gold menyediakan platform paling mudah untuk beli emas dan juga jual emas semula bersama Public Gold. Bila urusan jual beli, mudah. Akhirnya sekali, untungnya lebih menguntungkan dan memudahkan kita kaya dengan emas, insya-Allah. Nak mula menabung emas dengan ilmu, jom saya bantu anda. Sebaiknya klik button sign up di bio saya untuk saya bantu anda sekarang juga.